Hai guys, hari ni aku nak review movie Tron Ares. Cerita ni, kalau korang tengok Tron Legacy yang pada tahun 2010, ini adalah sambungan dan dikategorikan sebagai soft reboot. Sebelum aku nak tengok cerita ni, aku dah pernah tengok Tron Legacy. So, aku tertanya-tanya kenapa karakter watak utama dari Tron Legacy tidak ada untuk Tron Ares. Pada apa yang aku dapat hari tu, pelakon dia memang tak mau tunggu sebab mungkin desas-desus untuk Tron Ares ni nak sambung pun agak lambat. Jadi pelakon itu pun mungkin tak maulah daripada apa yang aku tengok sebelum ni. Sebab kalau ikutkan Tron Legacy tu tahun 2010. So sambungan Tron Ares ni dah 2025. So dah 15 tahun. Jadi tak pelik lah kalau pelakon asalnya dah memang tak mau dan digantikan dengan pelakon lain dan secara tak langsung cerita baru. Tapi dalam masa yang sama, Tron Ares ni masih lagi berkait dengan Tron Legacy. Dia masih lagi sequel. Dan ada satu karakter yang tersilap aku daripada Legacy muncul di dalam Tron Ares ni. So dari segi storyline, bagi aku menarik. Walaupun aku tengok dalam keadaan yang sangat-sangat letih, aku boleh dikatakan menarik. 2 jam tu cukup untuk cerita yang, kalau korang tengok cerita science fiction, ada je yang macam ni. Cuma dia yang bila korang tengok trailer, dia punya style tu, sebenarnya dia punya warna merah tu lah, line dia tu kan. Kalau korang tengok, dia ibarat kalau korang pernah tengok Robocop yang latest punya, yang dia dah pakai suit hitam tu, samalah lebih kurang macam ni. Cuma dia buat kombinasi warna hitam dan merah. So nampak menarik lah kan. Nampak warna tu lebih elegan berbanding dengan Tron Legacy yang ada letak warna biru. Cuma kali ni bagi aku memang sangat-sangat style bila watak jahat Athena tu datang daripada dunia digital masuk ke dunia sebenar dan dia nak buru si CEO Encom tu sendiri. Jadi 2 jam tu, tapi kalau tengok permulaan dia agak banyak cakap. Jadi untuk permulaan tu macam bosan sikit. Jadi aksi tu mula-mula tu ada tapi tak banyak. Dia macam berselang-seli. Di hujung tu baru ada dan baru nampak lah waktu dah sampai nak ke ending. So bagi aku menarik. Pada yang pernah tengok Tron Legacy tahun 2010 tu, so aku recommend lah untuk tengok dia punya sambungan dan sequel kali ni kan. 2 jam tu cukup disebabkan di ending nanti akan ada satu post-sync credit. Dia tak lama, hanya sekejap je. Lepas tu dia terus tunjuk, lepas tu korang boleh keluar lah. Dia tunjuk watak, tersilap aku dia CEO dalam dunia digital tu. Dalam dunia digital tu, apa yang jadi tu korang kena tengok lah kan, apa yang jadi. Tapi daripada posting kredit tu, mungkin boleh dikatakan akan ada Tron 4. Cuma buat masa ni Disney tak ada umur-umur apa lagi, tapi mungkin berpotensi akan ada sequel lagi sekali kan. Tapi dan memandangkan watak Tron tu sendiri, lakonan Jared Leto, kalau ikutkan dia dah tak boleh balik ke dunia digital. Jadi dia dah duduk di dalam dunia reality. Jadi
Dua kemungkinan itu termasuk scene post-scene credit. So, kemungkinan akan ada sambungan dia nanti. So, kalau korang nak tengok dan suka cerita science fiction yang macam ni, yang memang layan Tron, aku sangat-sangat recommend lah. Kan? Pada yang macam kurang meminati dan mungkin akan nak tengok tu mungkin based on review lah. Itu terpulang lah. Aku tak boleh nak paksa sebab lain-lain orang kadang-kadang mungkin expectation kita tinggi sebab yelah kalau korang tengok trailer nampak macam agak gempak. Tapi apa yang korang tengok trailer tu adalah semua scene tu kebanyakan semua di hujung tau. Waktu diorang dah berperang di dalam dunia nyata tu. Itu saja. Jadi pada korang dah tengok, korang puas hati ke tak? Ataupun korang rasa 2 jam tu tak cukup atau 2 jam tu dah memadai, memandangkan akan ada sambungannya nanti, cuma tak pasti bila. So, jangan lupa komen dekat bawah. Tunggu aku review movie yang akan datang. Bye!